protection tu dia bubuh 2-3 kali layer yang ni, tapi bagi aku lah masih kurang sesuai sebenarnya. Sepatutnya kotak ni besar ni okey lah kan, barang besar ni, kotak besar ni, kemudian bawah pun model tinggi ni sikit, baru dia okey sikit. okey, so lens dia 18-200mm untuk 2026 ni first live aku Rabu 7 hari bulan Uish, kenapa aku kata macam tu? Ni gila lah. Ok, filter dia stuck ni. Filter dia stuck gila, aku tak boleh buka. Nak tunjuk kat hampa, dalam ni level dia penuh gila-gila. Level dia cantik, terlalu cantik. Ok, sangat-sangat penuh. Dalam video aku tak boleh nak buka filter ni, jadi hampa tak nampak bahagian dalam ni. Dalam ni gila tu. Okey, tu nampak gila-gila punya berakang, penuh. Okey, belakang clear, cantik. Belakang, depan goodbye. Okey, di sini aku perlu explain. Okey, kalau kita tengok physical dia lah, physical dia aku boleh bagi markah 9/10, quite nice, nampak cantik. Made in Japan, geng. Made in Japan, bukan biasa-biasa. Alright, okay. Nombor 1, fungus. Kita cuci keluar. Minyak kita cuci keluar. Okay. Potong pula. Okay. Fungus kita cuci keluar. Minyak kita cuci keluar. Habuk kita cuci keluar. Tapi let's say fungus ni dah jadi fork. Okay. Fungus ni dah jadi fork. Okey, macam mana kita nampak dia penuh, dia teruk, lepas cuci dia akan sama. Kadang-kadang orang akan tanya, kalau dah kata fungus dah jadi fork atau haze, nak hantar servis buat apa? Sebab nanti rupa dia sama. Okey, first kita punya sharpness, kita punya colour akan bye-bye. Paling worst, autofocus kita akan bye-bye. Okey, 3 benda ni dia kacau, memang fotografi yang pakailah lens apa, kamera apa tak akan best. Jadi kenapa nak perlu servis kalau dia dah jadi fork dengan haze? Sebab fungus, habuk, minyak cuci keluar kan. Okey, kenapa perlu cuci? Bila hang cuci, kita polish coating, kita matikan haze dengan fork ni supaya hamnya sharpness kekal, hamnya colour kekal. Okey, hamnya autofocus masih boleh pakai. Senang kata, dia tak jadi worse. Kalau tak, macam mata orang buta. Macam tu je boleh kata. Okey, cuma kena faham yang tu lah kan. Okay, kalau fungus kita cuci, lepas cuci memang lawa. Fork dengan haze, lepas cuci, tak cuci, rupa dekat gelas totally sama. Macam owner ni punya, tak tahu nak kata, gila-gila penuh. Kemudian fungus, bila hang buka gelas ke pin-pin, okey, dekat permukaan dia jadi fungus. Bila dia dah tua, dia masuk tengah. Bila dia masuk tengah, yang tu yang dah jadi haze dengan fork, dia cacat kekal kecuali hang tukar gelas. Kalau kata tukar gelas, orang kata hampir mustahil lah. Sebab apa? Kos dia tinggi, mahal. Lebih baik beli lens lain. Jadi paling elok jaga. Okey, jaga. Kalau orang tak jaga, inilah hasil dia. Okey. So takat tu je aku explain. Aku buat kerja di Aitam Penang, macam ni orang Perak hantar apa semua kan. Okey. Hampa kalau nak jumpa aku, okey, contoh hari ni nak jumpa, hari ni baru deal. Okey, tak payah 2-3 hari awal, 4-5 hari awal. Kemudian dekat mana aku ada, kat situ kita jumpa. Mudah macam tu. Tapi kalau hampa nak post 365 hari boleh post. Ada soalan fotografi nak tanya, nak survey, nak servis, nak repair, tak wajib buat yang aku apa semua kan. Nombor aku ada di bawah, di tepi atau di atas. Ambil nombor phone aku, jangan call biasa, jangan call dalam bentuk WhatsApp, aku takkan jawab. Hampa text message, voice message atau video message hantar ke WhatsApp, insya-Allah aku jawab. Cuma hampa kena sabar dan tunggu. Mungkin kadang aku jawab cepat, kadang lambat, kadang selepas sehari dua. Let's say lah lepas 2-3 hari aku tak jawab, ataupun lepas sejam aku tak jawab ke, apa mesej lagi, let's say aku tak jawab langsung, aku minta maaf, boleh tanya kat orang lain. Okey, mudah lah macam tu kan. Okey kan, bye, Assalamualaikum.